Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam rancangan Sembang Santai. Pada hari ini saya ditemani oleh tetamu jemputan kita. Saudari, kenalkan nama sikit. Hai, nama saya Wan Ratu Mas Aina, boleh panggil Ratu atau Ratu. Oh, Ratu. Ratu, apa khabar Ratu? Alhamdulillah sihat, terima kasih moderator telah menjemput saya sebagai panel untuk siri tempat ini. Okay. Terima kasih juga Ratu sebab sudi meluangkan masa dengan saya sama-sama untuk menjawab tentang untuk sama-sama membincangkan tentang tokoh Zurina Hassan. Okey. Di siri-siri yang sebelum ini kita telah membincangkan latar belakang latar belakang, pemilihan karya dan sebagainya. Jadi di siri yang keempat ini kita akan membincangkan tentang sumbangan Zurina Hassan sebagai sasterawan negara. Semestinya beliau mempunyai banyak sumbangan yang menjadikan beliau diangkat menjadi sasterawan negara. Jadi boleh tak Ratu terangkan sedikit apakah sumbangan yang Zurina Hassan telah berikan kepada Terima kasih Tuan Moderator atas soalan dan seperti yang kita tahu tokoh sastrawan negara yang ke-13 ini iaitu Datuk Zurina Hassan yang telah dinobatkan sebagai sastrawan negara pada tahun 2015 ini membuat dan menghasilkan banyak karya puisi, cerpen dan salah satunya puisi-puisi banyak menyentuh tentang isu wanita, masyarakat dan kemanusiaan. Jadi perkara ini sekaligus membuka jalan kepada wanita untuk terus berkarya dalam penulisan kreatif dan membangkit semangatlah untuk mereka terus membuat penulisan. Dan untuk pengetahuan, karya Zurina Hassan ni juga menggunakan bahasa yang halus dan penuh makna. Jadinya dia ni untuk cepat sampailah ke hati pembaca. Maksudnya puisi dia ni walaupun simple tapi memberi mesej yang betul sekali. Faham. Okay. Beliau juga memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu dalam puisi dan menghasilkan karya-karya yang penting kan. Contohnya macam mana? Datuk Zurina Hassan ni dia memperkukuhkan bahasa Melayu dalam puisinya seperti kalau tidak silap saya lah karya dia Sesayup Jalan, Puncak Tertinggi dan Laut Biru di Seberang Kaki. Jadinya Datuk Zurina Hassan ni dia menyumbangkan dalam bidang pendidikan dan akademik. Contoh dia penulisan kreatif lah yang kita boleh nampak paling ketara. Sangat hebatnya sebenarnya Datuk Zurina Hassan ni. Saya memang sangat kagum dengan beliau. Jadi Zurina Hassan ni adalah seorang tokoh sasterawan negara yang banyak berjasa di negara kita. Kalau dibahas berkenaan pencapaian beliau yang memberi impak kepada kehidupan beliau sendiri, tak lain dan tak bukan adalah apabila beliau menerima anugerah sasterawan negara ke-13 pada tahun 2015. Betul sekali. Jadi sekaligus mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang menerima anugerah tertinggi dalam dunia kesasteraan. Jadi beliaulah merupakan satu-satunya perempuan pertama yang menjadi sasterawan negara. Datuk Zurina Hassan ni selain tu pengiktirafan dia ni bukan sahaja mengangkat martabat sebagai seorang penyair di Malaysia ni, tapi turut juga mengangkat martabat sebagai seorang wanita yang mampu berkarya penulisan kreatif dan memberi inspirasi kepada ramai orang, terutamanya golongan wanita lah kan, dalam membuat penulisan. Maknanya dekat sini kita boleh lihatlah pencapaian Datuk Zurina Hassan ni walaupun wanita tapi mampu mencapai anugerah tersebut. Bukan saja lelaki tapi perempuan pun mampu. Jadi dekat sini Datuk Zurina Hassan berjaya membuktikan kepada orang ramai, terutamanya kaum wanita, bahawa menjadi orang hebat dalam negara ni tidak semestinya lelaki. Ya, betul sekali. Jadi anugerah tersebut juga dia jadi titik tolaklah kepada penghargaan yang lebih luas terhadap tema-tema wanita dan kemasyarakatan yang sering diangkat dalam puisinya. Ya, betul sekali. Okey. Jika kita lihatlah pada hari ini kan, sastera masih lagi wujud dan relevan. Kalau tengok pelajar-pelajar universiti, masih ramai yang mengambil subjek sastera, dan di universiti pun masih banyak lagi menawarkan sastera ni, menawarkan program-program sastera ni. Jadi pada pendapat Kuratu lah kan, apa yang dilakukan oleh Zurina Hassan dalam usaha mengekalkan kewujudan dan memartabatkan sastera itu? Terima kasih Tuan Moderator. Jadi pada pandangan saya lah, Datuk Zurina Hassan ni telah berjaya mengekalkan
apa orang panggil, membantu untuk kekalkan penulisan sastera ni di Malaysia dengan beliau telah mencipta begitu banyak puisi, cerpen mengikut karyanya, seperti contoh melalui karya dia banyak suarakan isu wanita, mengenai pasti keadilan sosial, budaya bangsa dan sebagainya. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak beliau ni berjaya dekatkan puisi dengan masyarakat umum. Melalui puisi dia tu lah dia mengetengahkan apa isu yang dia nak bangkitkan dalam hati dia kepada masyarakat umum. So dalam gaya penulisan dia tu lah yang memberi membuka mata lah masyarakat untuk melihat melalui penulisan kreatif yang dibuat. Jadi dengan sumbangan-sumbangan ini, pelajar-pelajar generasi yang muda, masyarakat-masyarakat merasakan perkara ini bagus lah kan, sasaran bagus. Jadi ramai juga yang terinspirasi dengan Zurina Hassan ini. Di sumbangan dan pencapaian Zurina Hassan ini sebenarnya secara tidak langsung telah pun memberi inspirasi lah kepada generasi sekarang. Betul sekali. Jadi apa pandangan awak terhadap sumbangan ini? Okey, kalau sebut pasal sumbangan, kita tahu bahawa Datuk Zurina Hassan ni memang banyak bagi sumbangan kepada negara kita Malaysia lah, terutamanya dalam dunia penulisan kreatif dan sampai dia diangkat sebagai tokoh dan sebagainya kan. Okey, jadi dekat sini dapat dibuktikan lah kan penulisan kreatif ni mampu mengangkat martabat seseorang. Contohnya Zurina Hassan dengan menghasilkan penulisan kreatif dia dapat mengangkat martabat seorang wanita. Okey. Jadi sebenarnya kan tokoh inilah yang seharusnya menjadi ikutan kepada generasi muda kerana beliau telah memberi impak yang positif kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara. Pada pendapat Purotulah, adakah masih ada lagi generasi yang bercita-cita ingin mengikut jejak Zurina Hassan? Okey, pada pandangan saya, semestinya lah ada generasi sekarang yang bercita-cita untuk menjadi seperti Zurina Hassan. Kenapa? Sebab mereka lihat, Zurina Hassan dengan membuat penulisan kreatif mampu menaikkan nama seseorang, mampu memartabatkan diri seseorang. Jadi dekat situ benda ni menjadi satu peluang untuk masyarakat sekarang melihat dan membuat penilaian lah pada diri sendiri. Kalau orang lain mampu, kenapa tidak kita kan? Jadi saya rasa makin banyaklah akan terlahirnya generasi sekarang yang akan membuat penulisan ataupun karya yang memberi sumbangan kepada negara Malaysia. Dan karya-karya dia sendiri pun sebenarnya banyak memberi pengajaran dan juga inspirasi kepada generasi akan datang kan. Jadi perkara tersebut sebenarnya orang generasi muda ni akan rasa macam seronoknya, rasa macam nak jadi sastrawan negara juga, terkenal, dapat mengangkat darjat manusia dan sebagainya melalui puisi ya. Jadi berakhirlah kita punya siri podcast yang keempat ni. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Purotu yang sudi untuk sama-sama kita membincangkan tentang sumbangan Datuk Zurina Hassan. Dan saya berharap diharapkan agar podcast-podcast ini dah berjaya menarik pelajar generasi-generasi muda untuk lebih mengenali tokoh-tokoh dan lebih menghargai tokoh-tokoh sastera ini. Jadi podcast-podcast seperti ini dan juga rancangan-rancangan yang menceritakan tentang tokoh-tokoh ini sebenarnya wajar sebab bagi saya dia macam mana memberi manfaat kepada pelajar dan sumber yang mudah difahami lah tanpa baca buku ke, kita tengok je podcast macam ni. Macam tu. Jadi untuk teknologi pada hari ini, macam pelajar-pelajar pun banyak menggunakan teknologi. Jadi podcast adalah medium yang ataupun elektronik, media sosial adalah medium yang paling dekat dengan remaja-remaja sekarang. Betul. Remaja sekarang ada yang tidak tahu tentang tokoh-tokoh. Jadi dari podcast ini nanti kita dapat memperkenalkan tokoh-tokoh kita. Ya, betul sekali. Maka itu sajalah podcast kita seri keempat ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.